2 tahun sebelum pilihan raya ni, I mean, kita start 2018 pilihan raya, YB dah start 2016, dah start untuk campaign. Are you still going to do that after this? Atau is it globally macam kita pernah buat dulu, ataupun fokus kepada your area saja ke, atau macam mana? Saya tak rasa saya ada mandat untuk boleh bercakap bagi pihak parti atau PH. No, you personally as a person. Yeah, no, as a person, I don't have the mandate. Okay. 2016 dulu lain, kerana 2016 tu kerana ada kartel semua. Jadi benda tak jalan. Ada orang sebutlah, pengarah pilihan raya bersama Izzah semua. Yalah, sebenarnya yang dalam parti tu tak jalan langsung. Sebab itu kita tak ada pilihan, kita kena keluar dan kempen demi parti di luar. Jadi siapa nak bincang pasal pilihan raya masa tu? So YB rasa sekarang ni berjalan lah? Yang itu tanggungjawab mereka lah. Kan? Tapi keadaan dia beza lah. Sekarang ni ada Perdana Menteri, ada Menteri-Menteri. Berbanding dengan 2016. 2016 Pakatan Rakyat pun tak ada. Kita nak buat yang baru. Datuk Seri Anwar dalam penjara. Sebahagian besar pimpinan parti sebenarnya tak nak bergerak dan ada perselisihan pandangan kerana mereka nak bersama dengan UMNO. JPRP tak berjalan sangat pun masa itu kan. Jadi saya masa itu sebagai naib presiden dan Setiausaha Agung kan, saya berada di tengah-tengah ni, tahu apa yang berlaku demi parti, kerana pada ketika itu kita tahu Datuk Seri Anwar hanya boleh dibebaskan kalau Pakatan Harapan menang dan membentuk kerajaan. Only melalui jalan pengampunan diraja saja dia boleh jadi. Jadi what choice do I have? Tunggu. Jadi aku keluar lah. I don't know about other people lah. I mean, orang macam kita ni selalunya orang yang terpaksa. Campaigner of the last resort. Dah tak ada orang lain, semua terpaksa lah kau kan. Tapi sekarang ni ramai orang. Jadi influencer pun ramai. Dan sebagainya. Jadi ada banyak lagi kumpulan-kumpulan lain yang saya rasa boleh dapat manfaat daripada our energy, our focus, dan mungkin kumpulan-kumpulan itu bukannya melalui politik kepartian pun kan. Dan finally I think if you are a politician, you want to have an impact to society. Betul. Dan